Halo guys, what's up? Assalamualaikum. Masih lagi kekal bersama dengan Ayu dan juga Han Kabi dalam Hot FM HMO Show. Wagwan guys, 97.6 di hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Iya sir, apa khabar Han? Sejuk. Bulan 1 ini bulan sejuk. Benci, ni bukan winter. Bukan Malaysia ke? tak ada winter. Tapi sejuk juga kat sini. Sejuk. Apa khabar semua? Khabar baik, Alhamdulillah. Han, tak ada sakit KPI? Tak ada. New Year Han orang kata melangkah dengan perfect. 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 Kesihatan semua, KPI semua Dah buat tercantik. apa mental health mental health pula. Medical Apa check tu? up. Medical check up. Dia orang kata semua KPI yang terbaik lah. Yang terbaik lah. Dia kata okay, teruskan okay. je. Dia kata macam Alright, tu. Alhamdulillah lah. Sebab risau juga. Sebab every week Ayu akan menantikan apa lagi sakit Han. Itu orang kata macam rutin lah. Baru ada orang kata pendengar-pendengar ni dia boleh follow update. Dia macam dengar kita ni, Han minggu ni dia sakit apa Macam teka-tekian, demam ke, sakit apa lagi ke, rahang tercabut ke? Rahang tercabut ke, rahang sengit ke apa kan? Macam-macam. Dah lah, ini dah tahun baru dah. Dah tahun yes, baru. Sir. Dan of course malam ni pun guest kita serba baru. Serba baru. Yep. Serba baru. Ini dia orang kata ni antara rap battler yang power-power. Okay. So kita bersama dengan Okma. Semudah lain dulu banyak tahu sekarang kalian namain. Iya, the since 18 bro. What's up Okma? Yo, what's up? Yes, Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Okma bersama kita malam ni untuk mempromosikan lagu terbaru, iaitu lagu Since 18. yang sudah berada di semua digital platform. Dah ada ke? Spotify belum on the way. Nice sir. So kita antara yang pertama-pertama ni. Ya, betul. Sebelum kita nak borak pasal lagu, kita tanya apa khabar lu, bro? Khabar baik. Nama saya Ijaz Okma. Macam kancung tu, macam Kancung Macam Ada dua Ijaz Okma dengan Koda. 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 So kejap lagi kita nak borak lebih lanjut. Orang ingat Okma ni seorang orang kata solo artis. No, it's actually group. Ya. Ada Ijaz, Koda. Oh, Ijaz Koda. So mana Okma? Okma tu dua. Bila dah gabung jadi Okma. Okma. It's a group name lah Kalau actually. campur Ayu, Okmayu. Okmayu. Nak jadi Kalau Han- Okmahan. Okmayu Han. Okay guys, kejap lagi banyak benda nak borak dengan mereka. So Yap, stay yap. tuned. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 Di Malaysia. Halo guys, masih lagi kekal hangat bersama dengan Ayu dan juga Han Kabi dalam Hot FM HMO Show. Yap. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya, sir. Ini baru permulaan, guys. Dan malam ni kita tak berdua, Han, macam biasa. Yes, malam ni kita ramai sikit. Yap. Kita dan bersama dengan siapa? ini dia, kita ada Okma. Semudah lain dulu Han ingat seorang tu. Dua. Dua, Ya, sir. Untuk lagu terbaru mereka iaitu Since 18. What's up? Yap. Hai guys. What's What's up? up? Korang wagwan ke WhatsApp ke? Mana-mana Dua-dua boleh. boleh. Dua-dua boleh. Lebih kepada WhatsApp. WhatsApp lah. Kita orang culture kita WhatsApp lah kan. Benci lah borak culture ni. Ish. Terpaling culture apa? Terpaling culture. So sebenarnya kita nak Baca-baca je. Baca je. Alah pula. Ni borak dengan Okma. Okay. So sebenarnya kita nak borak tentang lagu terbaru korang ni, iaitu Since 18. Mungkin boleh cerita salah seorang cerita siapa yang orang kata 18 ni apa yang terjadi ni? Okey, lagu Since 18 ni sebenarnya asalnya dari Koda. Okay. Masa itu saya tengah buat Grab food. Tiba-tiba dia message saya ada demo, aku ada demo nak buat Dia voice lah, dia tunjuk manual The melody semua siapa tu. Okay. Masa Klasik. Koda masih cakap aku nak record ni. So macam okay boleh nanti record. So dalam beberapa hari selepas tu jadilah Since 18 ni. So dia cerita pasal macam mana kita orang start. Sebab kita orang sekolah sama, kelas sama. Oh. So saya ketua, dia penolong. Kalau tengok dekat gambar artwork, gambar kita orang sekolah. Weh, ini main kabel ni. Penolong ke tu? Kau nanti kau angkat tangan untuk aku angkat tangan untuk kau. Itu ada. Ini mesti korang antara yang tulis nama-nama budak bising tapi tak tulis nama korang. Ni mesti budak-budak yang kutip duit pergi beli Manila Card. Manila Card. Beli satu ke? Yang the rest tu uji makan. Tahu nasi lemak sedap apa kata. So waktu kau dapat demo tu, Ijaz dapat demo melalui WhatsApp tengah buat Grab Tengok buat Grab. Oh, so waktu tu kau dah tengah buat apa? Order Grab. Saya order Grab. So dia datang, kita terrecord. Oh, I see. Nice Best kan? So itu dia orang kata korang punya chemistry tu boleh senang macam tu. Waktu nak buat lagu. So kau faham bahasa lagu dia tu waktu dia hantar voice note tu? Faham lah. Ini bunyi lain lah masa tu. Sebelum ni lagu macam bragging. Yang ni dengar mainstream ni.
Weh. Dia sound yang lain, sound yang lebih matang lah. Oh. Lain ni Koda macam kau ni macam tu lah. Oh, tak. Lelaki, simple. Simple. Benda, voice note, aku nak buat lagu. Let's go. Simple. Habis, settle. Tahu-tahu dah ada kat sini dah. Dia tak payah pusing-pusing nak borak benda 3-4 bulan. Tak payah. Kau pergi buat grab Itinerary jap. lah Tak payah. apa Tak semua payah. tak payah simple Tak payah. So kejap lagi kita nak tahu pula daripada side Koda Ilham tu pula datang daripada mana. Kejap Kan lagi ada lah. kat Grab Food. No itu Okay. Itu Ijat terdapat blessing. Saja je. Ingatlah cerita dia. Benda simple. Simple, guys. Daripada umur 18 Stay di Hot FM. Masih kekal stesen radio nombor 1 Di Malaysia. Yap, mau turun aplikasi Audio Plus secara percuma dekat App Store ataupun Google Play Store. Dan malam ni macam biasa lepak dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya, sir. Dan malam ni guys, kita nak dengarkan suara Okma. Dulu banyak tahu sekarang kalian nak Nak main. Ya, sir. Lagu terbaru mereka Since 80 yang 18. sudah kini berada di YouTube. Di YouTube On the way Spotify lah. So kepada korang yang nak dengar lagu tu, korang boleh check it out YouTube channel Okma sekarang ni, Okma Music. Okma je. Okma je. OQMA semua dosa. Okay. Oh, nice. So kita berbalik kepada soalan. Okay. Koda, daripada mana ilham tu yang buat kawan hantar voice note tu? Ilham dia datang macam biasa kita orang buat lagu semua macam tak bermaksud, bukan tak bermaksud lah, macam kita bragging apa semua kan. So dalam lagu ni nak cerita macam perjalanan kita orang semua. Okay. Start macam mana, sebab kita orang start dari sekolah semua. Dah berminat tu berputik daripada sekolah Daripada semua. sekolah sama-sama semua sampai dah habis sekolah buat apa-apa semua. So basically lagu ni nak cerita pasal daripada sekolah dulu dia dah lain semua. Faham. So bila dah meningkat dewasa semua. Okay, to be specific, waktu yang awak voice note tu apa yang awak tengah buat yang teringat semua waktu sekolah tu? Dia macam termenung lah. Dia termenung macam sebab kita dah buat benda ni banyak. Dah berapa 5 tahun dah. Masuk 5 tahun. Dia kurang lah. 5 tahun. So Okay. benda ni special lah. In the blood lah orang Okay, cakap. jap. Kalau nak cakap 5 tahun, mesti nak you nak try matematik Ayu. Korang baru 23 tahun Betul. Hui. Wah, tadi diam tu congak lah tu. Tengah congak. Wah, power tau. Okay, so orang kata waktu korang sekolah dulu, hip hop dekat sekolah korang ni adalah suatu benda yang asing ataupun ramai orang yang layan hip hop ni? Okay, dalam lagu tu kat verse saya ada cerita pasal shout out Cikgu Jumari lah. Cikgu. Cikgu tu punca hip hop kat sekolah tu. Wow, kenapa? Masa tu form 4 macam tu, dia ada buat macam program. Siapa nak tunjuk bakat, Okay. keluar pergi buat Nyanyi, show. buat apa-apa. Dekat kantin. Okay. Tengah makan. Time tu dia rap tau. Time tu dia rap kat kantin. Dia ada Okay. satu group nama TBE lah. TBE ada yang lagu kak. Okay. Wow. Dua orang beatbox, seorang rap. Masa ni Koda belum lagi. Belum jumpa yang belum rapat lagi. Waktu tu kau dah tengah nak macam pelajar terbaik lah sebab ketua kelas kan. Kita orang satu kelas. Okay. Tapi saya tak borak dengan dia. Macam tu. Selit. So waktu form 5 baru korang dapat lah. Betul. So cikgu tu buat apa sekarang? Cikgu masih Mengajar. lagi. Wow, okay. Cikgu tu yang mengejutkan culture tu Okay, dia subjek apa? Dia mengajar? Dia Music. Mat. Oh, matematik. Hip hop pandai. hip hop. Pandai kita. Set kita Kita pandai-pandai. tu Malik pernah cakap kalau habis abjad aku rap dengan angka. Untuk cikgu tu dia tu rap pakai mat. Weh, macam tu Orang-orang bijak je benda-benda macam ni. Dia orang kata sebab lirik rap ni susah nak tafsir Oh, perlukan orang yang orang kata at least ber-IQ tinggi sikit Ni malas Malas, Ni malas nak cakap kan ni. Benda simple. Malas aku. Antara slogan Okma tak boleh tafsir. Okma tak boleh tafsir. Tafsir. Tak boleh tafsir. Mungkin kejap lagi kita boleh tanya kenapa boleh dapat benda tu. Alamak, Boleh. Ini dah masuk falsafah dah. Mungkin kata-kata awak tak boleh brain ke? Baby orang Baby. guys. Stay di Hot FM. Masih kekal stesen radio nombor 1 Di Malaysia. Ya, stream Hot FM dekat 88.2. Itu dia frekuensi kita dekat sekitar area Alostar dan juga Pulau Pinang. Malam ni guys, masih lagi lepak dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Yes guys. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya, dan untuk this round kita bersama dengan Okma. Semudah lain. Dulu banyak tahu sekarang kalian nak main. Nak main. Ya, lirik kena
dengan Han Tak boleh nak main. Bukan, awak kuat main sekarang ni. Bermain-main dalam studio. Han, orang kata mulakan hari baru dengan tenang. So Han terfikir kalau korang tengok Han sekarang ni, Han boleh jadi maskot Hot FM. Ya ke? Macam bear. Ya, betul lah tu. Okay guys, tapi apa pun dekat studio sekarang ni kita bersama dengan Okuma untuk lagu terbaru mereka iaitu Since 18. Yeah guys, masih cool guys. Masih cool. So, Sejuk. Masih sejuk. Tapi sini hot. Ini Hot FM bro. Sini panas bro. Sini panas lah. Okay, so saya nak tahu tadi, Okuma tak boleh tafsir. What is that? Tu macam kita orang punya slogan lah. Tapi tak komersial. Macam sendiri-sendiri punya Sendiri-sendiri pendapat. pakai, Macam apa kita buat kadang orang tak faham. So kita yelah, kita rap kan. Kadang-kadang macam ada rasa rebel sikit lah macam tu. Okay. Dia tulis-tulis. Orang tak faham kan kadang-kadang. Orang tak faham, orang tak support. Tak support. Macam Band dulu. member. Betul? Macam start dulu orang gelak-gelak kan. Yelah. So, Cakap dalam laju, cakap lagu laju tu kan? semua dah cakap dah. Yelah. So, dah semua saya tanya ni semua dah ada ni. Semua dalam perjalanan kita orang daripada sekolah sampai sekarang lah. Ada. Betul. So Okuma tak boleh tafsir lah. Dia benda macam ni. Waktu dulu kau bahan aku kan. Sekarang kau tengok aku bahan kau balik. Lebih kurang So korang setuju tak yang hip hop ni ataupun rap ni adalah alter ego? Betul. Setuju? Setuju So alter ego. kebanyakan rapper menggunakan orang kata medium ni sebagai dia orang Ya, dia jadi meluahkan. karakter lain Ya, sebab tu bila korang rap kan, korang akan naik syekh. Betul. Dan kedua, tengok rapper-rapper muka semua baik-baik tu. Tapi karakter kadang-kadang kan. Korang ada alter ego korang kan. Sebab tu Han tak boleh jadi rapper. Benci lah. Okay guys, kejap lagi kita macam biasa. Hai, kalau dah datang Hot FM, benda panas, kita kena kasih lah. Challenge sikit lah. Challenge. Sikit lah. Ada cabaran sikit lah. Dengan cerita selalu orang kata berbalas ni kata-kata. Benda tak boleh tafsir. Tak boleh tafsir. Tak sih. Jadi guys, stay tune untuk Hot FM. Masih kekal stesen radio nombor 1 Di Malaysia. Halo guys, what's up? Masih lagi kekal bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Yes. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya, Dan di jam sekarang ni kita bersama dengan Okuma. Semudah lain. Dulu banyak tahu, sekarang kalian nak main. Habis Lozino mama. Ya, sir, untuk lagu terbaru mereka iaitu Since 18. Yes, yang korang boleh check it out sekarang di YouTube channel mereka. Ya, sir. Dan sekarang ini adalah waktu untuk Freestyle Session. So di mana kita jemput rakan-rakan artis kita, tamu untuk orang kata belanja lah sikit. Kita kan rapper, ini adalah kita punya orang kata latih tubi kan. Latih tubi, vitamin, makanan ruji, tempoyak, sambal belacan. Boleh tak? Boleh. Sama. Benci, Hai. Benci kita relax santai-santai, okey? Benda simple. Simple mat. Di ruang dapatan sini kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Okuma. Yo. Check. Ijat, iya, koda, yeah, gang. Berpak. Dekat Hot FM bagi gaya bebas. Aku bagi laju macam highway lekas. Tak boleh datang sini kalau nak tebas. Aku bagi makanan ruji macam beras. Yeah, aku bagi freestyle. Kali ni ku bagi bedal. Tak boleh cakap banyak, mate, aku kasih tampal. Dekat muka yang berlubang, aku buat sini aku ajar. Okay bang, tolong sambung koda. Yeah. Kalau nak keluar kota, kalau nak keluar kota, datang Hot FM dekat Konti. Korang basta rojak. Yeah, mic check dekat konti. Hey. Semua seram sejuk tengok ku macam ponti. Dorang tak boleh nak ikut. Yeah, let them wonder. Dorang kaku jadi dorang Stevie L kat tepi. Yeah, tapi aku chill je. So korang Semua korang macam kata tiap pagi pakai Fabris. Aku bagi pakai fabric. Yeah, aku bagi selang-seli, mata biru, muka putih macam bendera Greece. Yeah. Ini freestyle betul ni. Ini betul-betul freestyle tau Dia guys. power freestyle. Dia tak ada buat lirik ke apa, sebab tu Ayu impress. Wow. Even though diorang macam cuba cari the words, tapi dapat. Faham tak? Tapi kalau korang tengok sekarang ni, diorang punya ni macam diorang tengah ambil data dalam komputer. Buka file. Buka file. Macam tu. Wah, power kan. So korang punya breakfast apa? Kamus. Breakfast kamus.
Certified freestyle rapper. Baik. So memang kena puji sebab dia memang tak ada lirik guys. Yes. Yang macam lancar tu kadang-kadang kita bagi juga buka-buka sikit. Ada je orang kata main-main sikit lah. Main-main sikit lah. Tapi yang ini orang kata straight up. Betul certified certified. Power. So guys, apa kata jom kita stream Since 18 daripada Okma Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 Di Malaysia. Halo guys, what's up? Masih lagi kekal hangat bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya sir, dan tadi guys kita dah streamkan lagu terbaru Okma iaitu Since 18. 18. Ya, Okma bersama kita in the building right now. Guys, dope rapper. Certified rapper. Okay, You got my respect. Saya nak belajar dengan awak macam nak cakap lebih laju. So, macam biasa kita pun dah ujung-ujung lah ni. Setiap mula ada pengakhirannya. Mungkin ada sedikit kata-kata sepatah dua kata daripada Okma kepada pendengar yang sedang mendengar sekarang. Okay, korang boleh stream lagu kita orang Since 18 dekat YouTube. Yeah. So nanti akan keluar dekat Spotify. And then boleh Ada bunyi-bunyi bila tak? Ada bunyi-bunyi hin. Minggu depan. Wow, itu laju sangat tu. Laju sangat. So minggu depan kena jumpa diorang kan ni. Minta sampai. Simple. Simple. Minggu depan ada yang clean, ada dua version. Oh. Clean punya yang tak apa, lain. saya nak clean je. Saya dah nak baik. Okay, next. Ijat. And then boleh follow kita orang lah kalau nak tahu update semua dekat IG. Boleh pergi kat IG, TikTok pun ada. Boleh tulis okma.stricted. Oh, stricted. Baik. So nanti kalau pergi situ jumpa Ijat punya IG, Koda punya IG. Alright. Okay, shout out Kelang Bia juga. Shout out Kelang Bia. Ada group besar kita orang. Kelang Bia. Kelang Bia. Geng-geng Kelang. Betul. Yeah guys, korang KLG. geng-geng Kelang, okay. Makan seafood sedap-sedap, okay. Aku kadang-kadang tak faham apa Han cakap tau. Tapi Seafood sedap kat sana. Muara. Muara. Nama tak tahu. Aduh. Nama tempat Muara Soalan bawaan, okay. Hai guys, kepada korang semua jangan lupa untuk terus follow HMO.tv, HMO.radio untuk mengikuti perkembangan hip hop tempatan dan terus follow saya di TX HNXN atau dibaca sebagai Tahanan. Ya Zer, dan juga follow lah saya the one and only Bunga dekat dalam ni. Yahoo! Boleh cari akaun ayu.hotfm. Dan yang semestinya jangan lupa untuk terus follow Hot FM 976. 976. So guys, jumpa you guys minggu depan. Tapi Ayu tak ada sebab Ayu pergi Korea. Annyeonghaseyo. Jangan Annyeonghaseyo. risau, minggu depan masih ada Han. So korang boleh bersantai dengan Han di hari yang sama, di waktu yang sama. Ya Zer, stay di Hot FM. Masih kekal stesen radio nombor 1 Di Malaysia. Wagwan.